Dalam kepercayaan Feng Shui tradisional Cina, setiap simbol yang kita bawa mempunyai tenaga dan maksud tersendiri. Salah satu simbol yang sangat kuat dalam kewangan ialah sempoa atau abacus. Sejak ratusan tahun dahulu, sempoa digunakan oleh peniaga, pedagang dan pengusaha sebagai alat untuk mengira, mengawal dan melancarkan aliran wang. Produk Feng Shui ini diinspirasikan daripada sempoa klasik yang melambangkan kebijaksanaan dalam mengurus rezeki. Dalam Feng Shui, setiap biji manik pada sempoa membawa makna rezeki yang bergerak, tidak statik, sentiasa berputar dan berkembang. Bingkai segi empat pula melambangkan kestabilan, perlindungan harta dan keseimbangan hidup. Apabila simbol sempoa ini dijadikan sebagai keychain dan dibawa bersama setiap hari, ia dipercayai membantu pemiliknya untuk lebih peka terhadap aliran keluar masuk wang, mengelakkan pembaziran tanpa sedar, menarik peluang rezeki melalui keputusan yang lebih bijak, memberi tenaga fokus, disiplin dan kejelasan minda. Menurut Feng Shui, simbol ini sangat sesuai diletakkan dekat dengan diri seperti pada kunci kereta, kunci rumah, beg kerja atau dompet, kerana ia sentiasa berhubung dengan pemiliknya. Ia bukan azimat magic, tetapi simbol niat dan kesedaran untuk mengurus kewangan dengan lebih baik. Loket sempoa ini sangat sesuai untuk peniaga kecil, usahawan online, freelancer, rider, pekerja sendiri atau sesiapa yang sedang berusaha memperbaiki taraf hidup. Saiznya kecil, kelihatan ringkas tetapi besar maknanya. Kadang-kadang, perubahan besar bermula dengan simbol kecil yang sentiasa mengingatkan kita tentang tujuan hidup dan rezeki yang ingin kita capai. Untuk sesiapa yang berminat dengan keychain sempoa ni, boleh dapatkan di beg kuning atau link di bawah sekarang.